panas sikit hari ni. Kita dekat site, dekat sebelah aja dengan Gamuda. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Tika. So hari ni saya nak bawa you all. So ini adalah projek under Puncak Wahyu. Untuk sesiapa yang bajet memang betul-betul bawah RM500,000, inilah projeknya. Nama projek ni adalah Taman Topaz. Dia sebelah je dengan projek Gamuda tau. Lokasi dia terletak di Dengkil, hanya beberapa minit ke Lebuhraya Elite dan juga Max. Itu mudah untuk ke Putrajaya, Cyberjaya dan juga KL. Rumah di sini ada dua saiz. Satu 20x70 dan satu lagi 20x65. Build up keluasan rumah sekitar 2,246 square feet ke 2,327 kaki persegi. Rumah ni freehold title lah, maksudnya milikan kekal. Dalam rumah pula ada 4 bilik, 3 bilik air. Masuk-masuk pintu kita nampak living hall, ada dining dan juga ada bilik bahagian belakang lah. Belakang rumah pula ada tanah lebih kurang 3 ke 5 kaki. Ini pula bahagian atas dia, ada 3 bilik dengan satu hall lah dekat tengah. Jadi bilik master akan berada di bahagian depan, yang mana kita ada satu pintu yang boleh ke balcony. Okey, rumah ni ceiling height dia sangat tinggi yang membuatkan rumah ni akan nampak lebih luas dan cantik lah. Inilah keluasan balcony yang saya cakap tadi. Ini pada scale model. Sekejap lagi kita tunjukkan yang real punya dekat tapak projek. So inilah suasana real di kawasan tapak projek lah. So dari bawah pun kita boleh nampak ceiling height dia memang sangat tinggi. And rumah dekat sini, kenapa dia tak ada rumah contoh? Sebab unit dia sangat-sangat terhad. Ada 88 unit sahaja. As you guys can see, dekat sini kita boleh nampak lah dia punya balcony yang kita cakap tadi. Rumah corner dah orang kata memang fully sold out lah, disebabkan oleh unit yang tak banyak. 88 unit je. So siapa-siapa yang rasa macam saya nak juga cari rumah dalam lingkungan RM500,000, inilah dia. Sampai jumpa lagi untuk next video, next project. Jangan lupa like, share dan subscribe. Nak satu unit di sini? Jangan lupa hubungi saya di nombor yang tertera.